Assalamualaikum. Kali ini kami bersiaran di Rakit Cucu Harimau di Kampung Pasir Putih. Okey, untuk tempahan boleh call nombor ni. Rakit Cucu Harimau. Okey. Hai Tika. Okey, di sini dia terdapat satu bilik untuk solat pun boleh, untuk baring pun boleh. Dia ada sediakan alas, ada tilam, alas, ada bantal. Ada juga disediakan sejadah dan telekung. Ada arah kiblat. Ini semua pemancing-pemancing yang berjaya. Okey, sana Singapura, Singapura dilanda todak. Spoil lah itu bunyi. Tan. Okey, ni Kampung Pasir Putih. Atas rakit ni dia tak dibenarkan pijak guna slipper. Slipper boleh parking kat bawah kursi, bawah pangkin. Ini Cik Ida, tukang masak kita, pengail ketam. Dia ada sediakan air, sinki ada, basuh. Tapi air kena jimat lah. Ni ada store. Ada disediakan kopi, biskut. Boleh makan, tak ada kena bayaran. Kita tengok tandas pula Tandas okey. Dia ada sediakan kursi untuk tandas duduk, untuk duduk. Ada sediakan pelampung di sebelah belakang. Sana tu sana Teluk Kabung. Di kawasan sini difahamkan oleh owner rakit ada karang, batu karang. Kisah nan gembira, kisah kita berdua kan kekal selamanya. Berdoalah semoga berjaya, semoga kekal berdua. Bercahaya taman asmara hingga mekar jaya. Ku bawa kisah jiwa, kisah nan gembira, kisah kita berdua kan kekal selamanya.
Okey, ni suasana pukul berapa ni? Pukul 10 malam. Cik dah tak masak malam ni? Masak satu kali je tadi tengah hari. Satu kali je. Esok pula. Sini dah ada sediakan dapur, masak. Ini semua pakai lampu solar. Harap bertahan lama lah. Atika ada nak cakap something? Cik Ida ada nak cakap something? Kita macam sabar menunggu. Cik Ida sabar menunggu. Sabar menunggu Sabar untuk menunggu tidur. rezeki naik ke darat. Oh. Menunggu masa tidur. Cantik banget Singapura. Keliling weh, dia pasang jaring. Keliling rakit dia pasang jaring. Asyik lah, labu-labu. Okay guys, berakhirlah sudah episod untuk kali ini di Rakit Cucu Harimau. Hasil kurang merangsangkan. Okay, ini je hasil kami untuk kali ini. Ketam adalah dalam 10 ekor. Lepas tu ikan kerapu, acah-acah kerapu. Okey, Cik Ida ada nak ucap apa-apa Cik Ida? Assalamualaikum. Kali ni rasa macam geram, tak puas hati. Ni dekat sini kita ada orang pasang jaring. Keliling ni dia macam dah tutup semalam, malam dia pasang, pagi tadi dia angkat.
Dia tutup ni daripada sini sampai belakang. Hati-hati jatuh. Lepas tu dia dah angkat lagi pagi tadi pukul 7 lebih dia pasang balik. Ni tak tahu dah angkat ke belum. Apa lagi? Lepas tu macam apa, bot-bot pun lalu macam tak ada common sense. Tak ada belas kasihan. Untuk rakit okey lah. Rakit okey. Keseluruhan okey. Selesa. Cuma air je lah cuma air je kena berjimat-jimat. Sebab air dah apa namanya? Takung. Bukan daripada pipe. Itu je. Okeylah Cik. Terima kasih Cik lah. Sama-sama. Okeylah, sebelum kita nak beransur pulang tu, pastikan semua dalam keadaan tersusun, bersih. Untuk sampah-sampah plastik, tolong masukkan dalam tong sampah yang disediakan. Kita bergerak balik dalam keadaan hujan lebat. Hujan dan kumpau. Hujan dan kumpau. InsyaAllah lain kali ada rezeki datang lagi. Tapi tak tahulah lepas ni dekat mana. Abang nanti tengok channel kita. Channel kita Idaman Channel. Idaman Channel lah. Okey, nanti kita tengok. Kita ada tampal stiker dekat cermin. Okey. Dekat YouTube pun kan? Okey. TikTok ada juga? TikTok tak ada. Okay. YouTube aja. YouTube, okey. Jam awak mana sayang? Oh, ada kedai makan kat situ? Kupang. Dia buat apa? Kupang Kupang lah, tempat proses kupang. Oh. Dek, tunggu sekejap situ. Tunggu situ. Sekejap. Tunggu sekejap. Ambil tali yang depan. Tali? Sekejap, ambil sekejap. Ambil tali tu.